Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru-guru dari SMK Taman Raya Jaya. Tema pembelajaran kita pada hari ini ialah integriti tinggi sasiah terpuji. Cikgu akan paparkan satu situasi, murid-murid boleh lihat dialog dan situasi tersebut dan kita akan membaca bersama-sama. Ayah bertanya, "Tam, duit yang ayah beri minggu lepas sudah diserahkan kepada guru kelas atau belum?" Tam menjawab, "Belum lagi, ayah." Ayah bertanya lagi, "Kamu mesti serahkan cepat. Ayah bimbang duit itu akan hilang." Tam menjawab, "Baiklah ayah, saya akan serahkan kepada guru kelas esok." Berdasarkan dialog yang kamu baca, apa yang menjadi persoalan ayah? Ya, betul. Ayah bimbang jika duit hilang atau dibelanjakan. Apa nilai murni yang murid-murid dapat daripada dialog di atas? Semua jawapan yang kamu berikan adalah betul, seperti nilai amanah, nilai jujur, nilai bertanggungjawab dan nilai berintegriti. Baiklah murid-murid, kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran menulis, iaitu standard kandungan 3.4. Menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Dan standard pembelajaran ialah 3.4.3, iaitu menulis perenggan isi dengan huraian yang jelas, dengan kritis menggunakan bahasa yang gramatis. Objektif yang perlu dicapai pada hari ini ialah: pertama, menyatakan 4 jenis ayat yang terkandung dalam perenggan isi, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan. Objektif yang kedua ialah menulis satu perenggan isi lengkap menggunakan bahasa yang gramatis.